Assalamualaikum. Okey, kembali lagi kita ke kebun Abeja di Bukit Merbau. Okey, hari ini Abeja mari letak baja organik pada pokok mertua. Okey, hari ini 2 bulan Februari 2026. Okey, letak baja organik sebab dah masuk 2 bulan tak letak baja organik. Last kali baja organik bulan 11. Cuma walaupun tak letak baja organik, tapi Abeja spray Kristalon, folia subuh dan juga sea soy untuk membantu pokok membesar dengan lebih baik lagi. Okey, inilah keadaan pokok mertua. Dah nak masuk musim kemarau. Di Bukit Merbau ni agak panas. Sebab tu Abeja mesin rumput pun kita mesin kita mesin di pangkal pokok je dengan laluan. Sebab kalau mesin semua yang sekarang ni pun kalau kita tengok, okey, ni laluan, okey, di laluan pun sama, agak kering tanah berbanding tempat yang kita tak mesin rumput, tanah agak lembap. Jadi kita kena minimumkan orang kata kawasan yang mesin. Boleh kalau nak mesin juga, mungkin kita mesin tu tak rapat sangat kan, tapi Abeja terpaksa juga mesin rapat kan. Kita mesin rapat tu kenapa? Sebab kita nak slowkan ataupun matikan pokok yang menjala. Macam ni, pokok yang menjala ni cukup cepat. Tengok ni dah naik kat pokok pisang, pokok yang menjala kan. Kalau rumput tu okey, kalau yang ni dia memanjat. Bila dia memanjat tu dia mengganggu pembesaran pokok yang kita tanam lah kan. Yang ni bila Abeja tak mesin kawasan pokok, memang pokok kekacang, ingat dia jenis spesies macam kekacang menjala cukup cepat kan. Jadi kalau kita mesin tu bila dia dah putus, jadi dia slow lah sikit. Okey ya, bila kita mesin ni kita nampak keadaan anak pokok, dan bila kita tengok tu memang agak banyak juga yang kecil kan. Kalau tengok sini ni dekat-dekat separuh juga yang pokok kurang daripada 5 kaki kan. Yang dah masuk 7-8 kaki tu tak sampai separuh kan, lebih pada separuh yang pokok yang kurang daripada 5 kaki, lebih kurang kan. Jadi Abeja ingat kalau kata nak buat pemangkasan pun mungkin kena hujung tahun kan. Bagi yang yang dah 7 kaki 8 kaki tu, orang kata dah boleh besar lebih baik lagi. Dan yang anak yang kurang daripada 4 kaki ni, contoh macam yang ni kan, mungkin hujung tahun ni boleh mencecah dalam 7 kaki 8 kaki. Harap-harap kalau 7-8 kaki kita boleh lah kita nak pruning kan. Sebab dia mertua ni cara dia memang nak kena buat pemangkasan supaya dia rendang, kalau tak dia tinggi. Dan satu lagi, bila kita buat pemangkasan, pokok mertua ni dia akan cepat berbuah. Ni antara yang slow kan. Tapi slow pun alhamdulillah lah, dah banyak pulih bila Abeja pakai pakai sea soy dengan sirik. Kita pakai juga biofit dan ni yang terbaru Abeja tukar pula kepada sea soy. Sebab bila pokok sakit, Abeja tengok pokok folia sea soy lebih bagus kan. Pokok nampak cepat pulih.
bila kita pakai apa ni sisoi. Dan masa yang sama pun kita campur sekali lah dengan racun serangga kan. Sebab matuah ni walaupun pokok dia lasak, dia masih lagi apa kata diganggu oleh serangga. Jadi bila kita tak kawal serangga, jadi pucuk-pucuk baru tu banyak yang rosak. Dan serangga ni pun kalau habis dia tengok yang apa, yang daun tua pun dia makan lagi kan. Tak pasti, mungkin daun yang tua pun masih sedap kot kan. Ni pun kalau kita tengok kan, ada kan daun-daun yang tua tu rosak juga. Sebab tu dia Abang ingat bila kita mesin secara berkala, kita spray foliar tu secara berkala, kita campur sekali dengan apa ni racun serangga kan. Dalam masa yang sama boleh membantu pokok pisang. Sebab pokok pisang pun dia ada ni juga, pokok pisang kalau kita tengok dia ada juga ulat-ulat kat daun. Jadi bila kita spray sekali dapat bantu kurangkan populasi. Okey, ni yang bahagian belakang sekali tanah hujung. Ni banyak yang anak yang baru lah. Anak baru ada dalam lebih kurang 20 pokok yang baru sebelah belakang. Matuah yang baru berumur lebih kurang 3 bulan. Yang ni tanam dalam bulan 11 itu hari. Awal bulan 11. Ni pun kalau ikut setiap bulan ni Abang buang pokok yang menjala yang naik kat apa pokok matuah. Tapi tengok tu, dah ada yang baru. Yang baru dia cukup cepat. Walaupun kemarau kita tengok pokok-pokok yang lain apa ni agak letih, tapi dalam kes pokok menjala ni dia punya survival cukup kuat kan. Dia susah nak mati dan orang kata cepat membiak. Dan ni yang sederhana yang baru nak pulih kan. Alhamdulillah lah, itu hari lebih kurang macam ni. Yang ni pun itu hari yang antara yang paling slow. Ni dah mula dah. Orang kata tengok daun pun dah makin banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tu sana pun sama kan. Ingat dah masa dekat ni sebelum bulan puasa ni dapat setup bansal. Lepas tu nak setup pelan-pelan apa orang kata sistem air kan. Mungkin kita buat temporary dulu kan. Buat temporary dulu apa ni air tu sebelum kita buat yang betul-betul kan. Sebab yang betul-betul tu Abang ada minta juga bantuan Jabatan Pertanian. InsyaAllah orang kata dalam pertengahan tahun baru dapat peralatan untuk buat sistem air tu, tangki apa semua tu kan. Jadi kalau kata kita buat sekarang ni pun kena pada tahap yang minimal lah supaya tak rugi. Kalau tak rugi juga kan, kita set up benda yang kita set up boleh pakai. Kalau elok lagi yang kita set up minimum ni pun boleh combine sekali dengan sistem yang Jabatan Pertanian supaya tak ada yang membazir kan. Yang ni dah tengok, ingat dah sebulan tak kembang-kembang lagi pucuk dia. Kadang bila kita tak perasan tu tengok cepat pula. Kita air kecil tiba-tiba dah besar. Yang ni bila kita kerap sangat tengok kita rasa lambat pula dia membesar kan. Sebab ni nak masuk musim puasa ni Abang kerap sikit lah datang kat kebun 2 hari sekali. Kadang-kadang tu apa hari-hari kan. Paling lewat paling lama pun selang 3 hari kan. Sebab nak siapkan kita ada dah lebih kurang dalam 2 minggu lagi kan nak masuk apa bulan
puasa. Tadi pun sama juga, dah letak dah bajet organik. Peningkat pokok kelapa. Kan? Pokok kelapa, insyaAllah apa orang kata sebelum bulan puasa, harap dapat spray sekali lagi folia dengan acur serangga, kan? Sebab takut bulan puasa tu tak sempat nak spray sebulan cuti. Harap bulan puasa pun dapat spray satu kali juga, nak elak apa orang kata serangga, dan dalam masa yang sama kita nak pembesaran tu orang kata smooth, kan? Tak ada terganggu. Okey, jangan ingat setakat tu saja untuk hari ini. Sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih kepada yang menonton. Semoga kita semua dirahmati Allah. Okey, assalamualaikum.